ziarah Nabi SAW, bagi salam kepada Nabi SAW, dan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ada benda yang mudah, yang sangat-sangat mudah. Tuan-puan boleh datang ke sini, masuk depan pintu Babus Salam, berjalan, boleh masuk saja tanpa tasrih. Kalau yang belah belakang kita ni adalah mereka yang masuk dengan tasrih, masuk Raudah. Perlu ada dalam sistem musuh, sama ada kalau pergi umrah. Kalau kami di Mursyid Alhamdulillah Juventus, kenapa kami buat visa umrah? Kerana nak dapat slot yang sebegini untuk jemaah-jemaah masuk Raudah kan, boleh salat dalam Raudah Alhamdulillah. Dan bukan sekadar salat dalam Raudah, boleh duduk lama di situ, berzikir di situ, solat 15 ke setengah jam. Ada rezeki dapat lebih, ada rezeki dapat kurang, ya, tergantung. Cuma masuk duduk hujung sana, insya-Allah taala. Tapi belah hadapan masjid, tuan-puan boleh masuk, bukan sekadar masuk, setiap waktu boleh masuk bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi salam kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Kan? Itu percuma sahaja, ataupun bukanlah takhlukan kepada tasrih pun tak apa, boleh terus masuk sahaja. Jadi mana-mana orang yang sampai ke Madinah, mana-mana orang yang sampai ke bumi Rasul sallallahu alaihi wasallam, rebut peluang ini, cari rezeki yang ada ni untuk masuk ke Masjid Nabawi daripada pintu Babus Salam, belah hadapan, untuk bagi salam kepada Nabi SAW. Dan ini adalah peluang dan ruang yang tuan-puan boleh dapat secara mudah sahaja, tanpa perlu ada tasrih pun. Semua di belakang ni adalah mereka yang masuk ke Raudah dengan tasrih, duduk dalam tu, boleh solat dalam tu, insya-Allah taala. Okey. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Assalamualaikum ya Umar. Assalamualaikum ya Abadah. Moga-moga rezeki tuan-puan juga tu sampai ke sini, insya-Allah taala. Amin amin ya rabbal alamin.